Teguran yang niatnya baik akhirnya bertukar menjadi perdebatan terbuka. Tindakan seorang pendakwah dan personaliti media sosial, Haris Ismail, baru-baru ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan warganet. Menerusi satu hantaran yang tular di media sosial, Haris Ismail dilihat tampil memberi teguran secara terbuka berkaitan isu kemungkaran. Namun begitu, teguran tersebut tidak diterima sepenuhnya secara positif oleh semua pihak. Sebaliknya, ia mengundang respons balas daripada netizen yang berpendapat bahawa Haris seharusnya terlebih dahulu melihat dan menilai keadaan dalam rumah tangganya sendiri. Komen-komen tersebut dipercayai merujuk kepada tanggungjawab peribadi dan keluarga, dengan sebahagian warganet beranggapan bahawa perkara lebih utama perlu diberi keutamaan sebelum menegur pihak lain secara terbuka. Ada yang menyokong teguran tersebut sebagai satu bentuk dakwah, namun tidak kurang juga yang mempersoalkan cara dan adab teguran itu disampaikan. Isu ini secara tidak langsung mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat, antaranya soal adab memberi teguran, keutamaan dalam berdakwah, serta tanggungjawab individu, terutama apabila melibatkan figura awam yang sering menjadi perhatian ramai. Setakat ini, Haris Ismail masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut berhubung kritikan balas yang diterimanya. Namun begitu, perdebatan ini terus mendapat pelbagai reaksi dan pandangan daripada warganet di media sosial. Persoalannya, adakah teguran secara terbuka wajar dilakukan oleh figura awam? Atau adakah keutamaan seharusnya bermula dari dalam rumah sendiri? Apa pandangan anda?